Ramai sangka orang Jepun cipta aiskrim matcha ni untuk pencuci mulut, tapi sebenarnya ia bermula daripada eksperimen gagal. Zaman dulu, chef Jepun cuba campurkan matcha dengan susu sejuk sebab nak buatkan minuman krim lembut. Tapi masa dia bekukan, hasilnya jadi keras, beku dan pahit gila. Langsung tak jadi makanan, lebih macam batu hijau berperisa teh. Tapi daripada situ, ia muncul idea untuk ubah cara campuran tu. Chef tu mula ubah suhu, tambah krim dan perlahan-lahan ubah teknik kacau sampai tekstur tu jadi lembut, berkrim dan rasa matcha dia kekal kuat. Dan hasil eksperimen gagal itu hari ini jadi antara perisa aiskrim paling premium dan popular di seluruh dunia. Ironinya, kalau percubaan tu berjaya dari awal, mungkin kita tak akan kenal rasa aiskrim matcha yang sebenar. Dan korang, kalau nak dapatkan aiskrim matcha strawberry keluaran baru Aisli, boleh dapatkan di ejen berdekatan dengan kawasan korang. Dan jangan lupa, kita masih mencari ejen di kawasan Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Perlis, Perak dan juga Langkawi. Bye korang.